Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Hanaziha, wartawan cilik dari Skippers TV. Kini berada di Dewan Iskandar sempena program Perak RIT 2025. Hari ini, warga sekolah menyertai aktiviti membaca secara serentak bersama seluruh negeri Perak secara hybrid. Jom ikuti sorotan temubual eksklusif bersama peserta dan guru. Apakah objektif utama Perak RIT di peringkat sekolah ini? Okey, objektif utama Perak RIT dalam kalangan murid sekolah ni, kita nak memupuk minat membaca murid-murid kita, tak kira dalam secara fizikal ataupun digital. Apa perasaan awak bila dapat sertai program Perak RIT ini? Saya sangat rasa gembira dan seronok kerana saya dapat membaca buku dan menonton YouTube secara langsung. Apakah buku yang sedang awak baca hari ini? Saya sedang membaca buku Kemudahan Lalu Lintas. Sangat seronok membaca buku ini kerana kita dapat mengetahui mengapa kemudahan lalu lintas dibina. Kenapa awak memilih buku itu? Apa yang menarik tentangnya? Saya ingin memilih buku ini kerana saya tidak beberapa tahu mengapa peraturan jalan dibina, mengapa dan kenapa. Oh begitu. Terima kasih Syafiqah. Sama. Maaf mengganggu, saya nak tanya, kalau awak diberikan peluang, buku apa yang awak nak cadangkan kepada rakan-rakan awak yang lain? Kalau diberi peluang, saya akan mencadangkan buku Sang Kancil kerana ia pendek dan mudah faham. Adakah awak suka membaca di rumah juga? Ya, Kenapa? sebab membaca buat saya rasa tenang dan dapat ilmu baru. Oh begitu, terima kasih. Okey, saya akan nak tanya, apa perasaan awak bila dapat sertai program Perak RIT ni? Saya rasa sangat gembira dan campur seronok. Terima kasih. Okey, itu saja. Terima kasih. Harapan cikgu terhadap murid-murid selepas program ini? Okey, harapan saya agar amalan membaca ni sentiasa berterusan. Kerana membaca ni adalah satu amalan yang baik, okey, untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Bukan sekadar semasa program sahaja. Apa keunikan program tahun ini berbanding tahun lepas? Okey, untuk program RIT Perak tahun ini, kita buat secara langsung, berkolaborasi dengan pihak UTP. Dan kita kumpulkan semua murid di satu tempat untuk menggalakkan semua murid membaca. Jadi untuk tahun ini kita jalankan secara hibrid.
dan ada podcast serta lintas langsung lah dari seluruh Perak. Itu sahaja sorotan menarik daripada kami di Skipus TV. Teruskan membaca di mana-mana bila-bila masa. Saya Siti Nur Ami Alisha melaporkan untuk Skipus TV. Jom baca. Seronoknya baca buku. Bye.